Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ni cukup seronok lah dapat jumpa Mak Semah ya. Kita panggil dia Mak Semah. Mak Semah kan? Ya, nama saya Mak Semah. Mak Umi Aida, Mak Emma Fatimah. Dan Mak Betty juga. Mak ni dah pakai mesin kita lebih dekat 20 tahun. 20 tahun. Daripada dulu mesin baru masuk lagi. Ya. Dari direct selling dulu lagi. Masa tu dia panggil orang masuk direct selling lah dapat mesin tu. Mak rasa mesin kita membantu tak? Sangat-sangat membantu. Mak pakai 20 tahun kan? Ya, mesin tak ada dulu masalah kan? Kita nak buat ketat dia kan. Jenuh lah pakai, menekan sampai merah tangan. Dah tu dah penat duduk kejap. Dah tu sekarang dah tak betulkan pula lah lagi sampai merah tangan. Tapi ni tak relax aja. Keluar aja. Keluar apa jeli-jeli panjang. Memang memudahkan dan menyenangkan. Sudah 20 tahun saya pakai, anak saya pula buat meniaga kuih tart, buat biskut kelapa. Alhamdulillah syukur tak ada apa-apa masalah lah. Mesin tu mak pakai pagi sampai malam tak apa kan? Tak apa. Ya, dia tak ada apa masalah kan? Satu kan kalau nak basuh pun senang. Kita tak payah apa, kita tarik yang mangkuk dia tu aja. Mak pakai daripada 20 tahun tak ada masalah kan sampai Belum lagi. Belum lagi hantar balik belum servis kan? pernah hantar servis pun tak lagi. Mak selalu buat berapa jenis kuih ya? Saya gunakan dia ni untuk buat kuih tart, sarang semut dengan biskut apa ni? Semprit. Sempit.